Inilah gunung paling curam di dunia. Baru je tengok dah gigil lutut kan? Sini geng Geo nak story. Nama gunung ni Alpstein. Gunung ni terletak dekat timur Switzerland. Puncak tertingginya menjulang setinggi 2,501 meter. Tapi yang buat Alpstein ni unik gila sebab gunungnya bukan setakat tinggi, tapi berdiri tegak macam tiang. Batu dia tu membentuk tebing curam yang nampak macam dinding batu raksasa. Dari segi geologinya, ada 3 benda menarik tentang gunung curam ni. Pertama, jenis batuan. Alpstein ni terbentuk daripada batuan sedimen, terutamanya batu kapur bioklastik. Kalau nak bayangkan, dulu kawasan ni asalnya dasar laut. Lama-lama, lapisan kapur dan lumpur tu terkumpul. Lepas tu bumi terlipat dan terangkat. Jadilah dinding batu yang curam tu. Kedua, struktur dan keunikan. Alpstein juga sebahagian daripada sistem Fault and Thrust Belt. Maksudnya, kawasan lipatan dan tolakan bumi bila plat tektonik bertembung. Bila batuan keras tu dilipat kuat-kuat, hasilnya tebing batu yang hampir menegak. Bayangkan berdiri tepi tebing tu memang boleh rasa lutut goyang weh. Ketiga, keunikan curam dan landscape. Puncaknya nampak lebih menonjol sebab lembah sekeliling dia rendah. Batu kapur kat sini pun mudah terhakis. Sebab tu ada gua-gua dalam, celah batu dan tebing karst yang nampak dramatik gila. So geng, walaupun Alpstein bukanlah gunung tertinggi dunia, tapi dari segi rupa dan curamnya memang boleh buat gugur jantung weh. Dapat something?